số 4 vận động viên của Malaysia, Umar Usman là người về đích đầu tiên. Rất là okey bang. Hai, nama saya Umar dan acara saya 400 meter dan juga 800 meter. Persiapan untuk saya di Korea ni bagi saya semua okey saja. Saya mengikut plan yang dirancang oleh coach dan juga saya take care of my body lah. Saya jaga kesihatan saya untuk free injury dan fresh untuk perform di kejuaraan nanti. Matlamat peribadi saya untuk kejuaraan kali ini, saya nak buat yang terbaik, nak berikan performa yang terbaik dan juga nak dapatkan rhythm untuk larian 400 meter saya balik. So kat situ saya boleh perform nanti. Bagi saya cabaran tu ialah diri saya sendiri. Bagaimana saya cabar diri saya untuk beri komitmen dan juga disiplin dari segi latihan, dan juga saya paksa diri saya untuk training program yang diberikan oleh coach. Untuk saya kekalkan motivasi tu ialah saya letak benchmark untuk diri saya dan setiap hari saya akan cuba untuk lawan diri sendiri untuk melakukan progression lah. Setiap hari akan hasilkan progression walaupun beza 1%. Harapan di kejuaraan tersebut, saya tak letakkan harapan yang tinggi, tapi yang penting saya nak perform. Sebab untuk tahun ni saya tak lari lagi dalam acara 400 meter. So ini kejuaraan pertama saya untuk acara 400 meter dan saya just nak dapatkan rhythm saya dalam acara 400 meter balik dan terus perform di masa akan datang.